Haiwan ni boleh tumbuk sepantas peluru 9 mm. Tumbukan dia cipta suhu 4700 darjah Celsius, sepanas permukaan matahari. Dan dia buat ni setiap hari untuk makan tengah hari. Nama dia udang mantis, Peacock mantis shrimp. Besar tapak tangan je, warna macam pelangi, rupa sangat comel. Tapi jangan tertipu, ini antara predator paling ganas kat laut. Senjata dia bukan gigi, bukan racun. Senjata dia adalah penumbuk. Claw dia boleh snap keluar dengan kelajuan 23 meter sesaat, iaitu 80 km sejam. Lebih laju dari korang tekan pedal kereta. Tumbukan tu sangat kuat, sampai 1500 Newton. Boleh pecahkan cermin akuarium yang setebal 2 cm. Boleh hancurkan siput, ketam, sampai cengkerang dia pecah berkecai. Tapi yang paling mind-blowing bukan kelajuan. Bila claw dia bergerak laju sangat dalam air, dia cipta satu benda pelik. Dia bukan pukul mangsa dia. Bila claw dia snap, air kat depan claw tu ditarik sampai tinggal vacuum. Vacuum tu terus jatuh dan membentuk gelembung. Nama dia gelembung cavitation. Bila gelembung tu meletup, dua benda jadi. Pertama, dia keluarkan bunyi 200 desibel. Lebih kuat dari tembakan pistol kat telinga kau. Kedua, suhu dalam gelembung tu naik sampai 4700 darjah Celsius. Jika dibandingkan permukaan matahari cuma 5500 darjah Celsius. Maksudnya, setiap kali udang mantis tumbuh, dia cipta mini matahari dalam air. Kau ingat senjata dia dah habis kat penumbuk je? Belum. Mata dia lagi awesome. Manusia ada 3 jenis sel warna, merah, hijau, biru. Manakala udang mantis ada 16 jenis photoreceptor. Dia boleh nampak warna ultraviolet, inframerah dan cahaya polarized. Warna yang korang tak boleh bayangkan pun wujud untuk dia. Saintis panggil dia makhluk dengan mata paling canggih di bumi. Tapi ironinya, otak dia tak cukup power untuk proses semua warna tu. Dia nampak lebih banyak warna dari komputer NASA. Kita hidup dalam dunia warna HD. Dia hidup dalam dunia 16K. Dan dia guna dunia tu untuk aim tumbukan maut dia. So, bolehkah udang mantis ni bahaya untuk manusia? Boleh. Nelayan panggil dia pemukul ibu jari sebab ramai jari pecah bila pegang dia. Akuarium kena guna kaca akrilik tebal khas. Kalau kaca biasa, pasti pecah. Dan bunyi tumbukan dia, kalau dia panggil geng korang boleh rosakkan gegendang telinga korang waktu menyelam. Comel kat luar, bom nuklear mini kat dalam. Jadi, next time kau nampak haiwan comel kat laut, fikir 2 kali sebab mungkin dia simpan senjata yang lebih panas dari matahari. Kalau kau rasa tumbukan ni paling gila kat dunia, komen monster kat bawah. Dan share video ni kat kawan korang yang suka tumbuk meja bila marah. Dia patut tengok ni.